Radio Spita in 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hello, sepintar fam. Bonjour. Konnichiwa. Annyeonghaseyo. Ni hao. Saya Ali. Saya Aisyah. Saya Aish. Saya Zu. Saya Ain. Saya Zakwan. Saya Ali. Saya Hanan. Dan saya Razif. Selamat datang ke Radio Spita. Bersama-sama anda hari ini kami bawakan Happiness Suara Ramadan. Ramadan lebih berarti ceria bersama kami. #Ramadan terbaikku. Dibawakan khas oleh Happiness Family. Segmen 1, Happiness Round Table, Happy Family Edition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada hari ini, Hanan. Ni ada Ain juga kat sini. Ada Ali. Okay, so hari ni segmen kita adalah round table sebenarnya. Tapi kita tak ada special guest. Oi, betul, tak apa. Sebab ada barakah. Adalah sebab dia. Jadi kita raja hari ni untuk segmen round table kita. Dan tajuk untuk episod kali ini adalah study ke speed run. Due date dah dekat, otak serabut. Ai, nak tanyalah kan, kalau nak ujian satu ni, Ai dah prefer study last minute ke study daripada awal? Oh, kalau cakap pasal study saya ni memang study last minute lah. Sebab kau kan tahu kan, I cuti seminggu. Terpeguk, masuk ke hospital. Jadi memang tak sempat. Jadi memang kena study last minute lah. Memang malam sebelum tu, tahu tak, chemist kan, malam sebelum tu baru hafal volume lah, apa benda semua tu. Esok gemol lah semua benda. Gemol tu, sudah Astagfirullahalazim chemist. Markah pun Astagfirullahalazim. Okay, faham Ai. Okay, so nak tanya lah kan, apa, kita kan baru naik form 4 kan, macam apa form, dah lah ujian 1. So, how was korang punya science stream paper? Science stream paper, kalau bagi Okay, korang bagi Hanan macam mana? kalau bagi Hanan okay, science stream waktu Hanan jawab tu, dia rasa shock sendiri sebenarnya. Macam, senangnya. Tapi takutlah kalau result nanti keluar tak seperti apa yang dijangkakan. Kita apa berdoa je lah. Memang shock betul jawab Fizik pun shock Shock Graf kau menaik ke apa? Dapat macam ni. Sorry, ada disturbing sikit. Okay. Kau memang busy. Apa lagi soalan? Masa dah tabi duduk dekat. Apa lagi? Jangan sabar. Motivasi datang duduk dekat. Tak apa. Kita tak ada motivasi lah. Tak ada. Memang terpaksa. Sebab nak survive kat sekolah ni last minute. Last minute. Tak, dia tanya macam okay je, korang sepatutnya korang kena study pada awal. Tapi sebab kita orang ni macam ini cuti seminggu, ini nak uruskan form 1 ni, ini tak tahu. Uruskan diri. Uruskan diri. So benda-benda tu akan buatkan kita study last minute. Sepatutnya korang kena study awal-awal, waktu kelas fokus. Tapi kita orang tidur. banyak sebenarnya waktu nak study ni. Banyak. Kita walaupun masa kat Spinta ni pack, tapi kita sebagai budak Spinta ada banyak kerja. Benda kita patut buat adalah curi masa setiap waktu tu. Kena pandai manage masa. Sebab masa tak tunggu kita. Ini yang pesanan untuk adik form 1 lah. Darah pesanan. Tapi pesanan tak marah tak. Kita harap korang baru form 1 ni tak payahlah stres. Kita tahu ramai je datang. Mami tu nak meluah pula. Ramai je datang bilik you fikir cakap stres. Korang baru form 1. Korang baru form 1. Tak payah stres lagi. Luahan akan PRS. Luahan akan PRS. Korang baru form 1. Lelek lu, chill lu. Chill tu. Naik apa form baru stres macam kita orang. Nanti kau tak fikir lah nak bersedih ke, nak benda semua. Itulah. Dan jangan study last minute. Sebab kalau rasa kan study last minute ni result okey ke? Tak. Tapi akan okey. Tapi kalau kau bayangkan kan, kalau study daripada awal lagi, maybe result tu akan lagi better lah. Lagi okey daripada apa yang kau lakukan kalau kau study daripada awal. Jadi study lah awal-awal.
Contoh subjek nak study last minute ialah PJPK je kot bagi korang. Oh ya semua orang related kan. Kalau PJPK tu PJPK dia memang last minute. Tapi PJPK tu kalau study daripada awal 100 juga dapatnya. Study last minute dapat lah juga. Tapi taklah smart je. Okay, itulah. Okay. Dan sebenarnya kita baru habis ujian 1 kan minggu lepas. Dan nanti dah nak PPT. Dan kenalah persiapkan diri. Dalaman, luaran, fizikal, mental, rohani, jasmani semua untuk menghadapi PPT ni. Okay. Jangan study last minute. Buat preparation awal-awal supaya Tak stres. Yes. Tak datang UBK mengadu stres. Okay. So tu je untuk segmen 1 kali ni. So stay tune untuk next episode. Bye. Segmen 2, Ravenous Words for the Heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Res Venus dalam segmen Words for the Heart. So hari ni anda bersama Zul dan Aish Zakwan. Okay, so ayat yang kita nak baca hari ni ialah daripada Oprah Winfrey. Dia cakap, ramai orang mahu menaiki limo bersama anda, tetapi yang anda perlukan ialah seorang yang sanggup naik bas bersama anda apabila limo itu rosak. Limo ni macam satu kenderaan yang mewah lah waktu zaman dulu. Okay. So daripada ayat ni kita boleh belajar something, yang kawan sejati hadir bila kita susah. Kalau perasan kat sebentar ada satu kata-kata yang selalu orang baca. Cakap waktu kita susah, waktu kita berjaya, kawan-kawan tinggal kita. Tapi waktu kita susah, Kawan-kawan semua lupa kita. kenal kawan-kawan kita. Betul. Okay, Jadi untuk lagi persahabatan sejati ni bukan sekadar manfaat material. Maksudnya bukan sekadar kita ingin menggunakan kawan kita daripada segi kewangan, kesenangan, tetapi dialah yang ada apabila kita susah. Betul. Kita bukan kawan dia sebab dia pandai ke, dia famous, dia glamour ke, tak. So kita kawan dengan dia sebab dia selalu ada dengar kita cakap apa kita nak. So betul kita kawan dengan dia. Dan itulah kawan yang terbaik dan sejati sebenarnya. Dalam berkawan ni banyak ujian dalam persahabatan yang akan berlaku. Betul. Gaduh tu biasa. Siapa je tak pernah gaduh ke kawan kan. Tapi kita kena cari cara nak fix balik. Masa susah baru nak cari tiba-tiba. Tak nak lah macam tu. Kita nak sentiasa bersama-sama. Kita kena cari kawan yang baik. Sebab kawan yang baik tu akan pengaruhi kita dengan perkara yang baik. Betul. Kalau kita kawan dengan orang jahat ni, nanti satu masa kita tersilap langkah, nanti kita terbuat silap, nama kita juga yang buruk. Betul. So kita akan jadi dengan siapa yang kita kawan. Carilah. So, dalam persahabatan ni memang akan ada macam-macam lah dia punya dugaan. Tak kisahlah lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan pun ada juga. Betul. So kita cuba try jadi profesional, jadi dewasa. Kita berbaik balik macam biasa. Okay. Dan last, pilih kawan yang berkualiti bukan kuantiti. Senang cerita, kita kena cari kawan yang jual minyak wangi. Dia umpama orang tu membawa perkara positif kepada kita, bukan yang jual minyak busuk. Nanti kita pun terikut-ikut dengan perangai dia. Cari kawan yang mengajak kita ke arah kebaikan, seperti beribadah apa semua. Bukan cari kawan yang mencarut, lepas kita pun ikut mencarut, cakap benda-benda tak elok. Tak nak lah macam tu. Kita nak baik-baik je. Kita kan dah besar. ada satu kata-kata dia cakap, kalau orang tu dia kawan dengan semua orang, sebenarnya dia tak kawan dengan siapa-siapa pun. So apa maksud dia? Maksud dia kawan sejati bukanlah kita ada ramai kawan, tapi kawan sejati ialah kita ada satu kawan yang boleh ada dengan kita sampai bila-bila, Yang setia. Betul. Kita memang ramai kawan, tetapi biasanya kita ada seorang kawan ni yang kita cari dia. Bila kita susah. Kita memang kawan dengan semua orang kan, tapi kadang-kadang time kita susah kita cari dia, time kita tak ada duit kita cari dia. So kalau dia ada masalah pun kita tolong dia. Kita sama-sama. Dan itulah sahabat yang sejati. Betul. Jadi mungkin itu saja untuk episode kali ni. So stay tune dan jumpa lagi. Bye. Bye. Segmen 3, Ravenous Safe Space, your trusted Kerhat listener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi Muhammad Aish Zakwan dan Razi Azad. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Kali ni kita di segmen Ravenous Safe Space. Ya, safe space ni muka kita orang je. Sebab tengok muka lah. Aish.
Kita teruskan dengan curhat-curhat murid-murid sepintar. Murid sepintar. Murid seminta betul. Okay, yang pertama, fire drill pagi hari tu agak chaotic sebenarnya. Nasib baik aku tak rentung. Kalau tak, memang jadi bahan lah untuk full day tu. Memang sebab hari tu memang tiba-tiba kan. Lepas tu masa dia pun memang tak sedikit tu lah. Masanya tak saja. Masa dia ambil masa sahur kita kan. Kita dah lah puasa. Lepas tu dia macam agak blur waktu situasi tu. Sebab saya ada dekat Aspura punya. Ingat warden nak kejut kan, warden marah. Rupanya terbakar. Kita orang pun santai-santai je lah. Kita orang kan cara unit warden kan nak kejut kita orang kan. Sebab kita orang susah nak bangun. Kita kan budak asrama, tidur lagi penting. So kita orang keluar dulu tengah asrama tu. Ada api tak? So tak ada api, kita tidur lah balik. Tapi masa kan. Nasib tak ada. Tak ada buzzer masa. Janganlah buzzer masa. Boleh lah. Okay, cara kedua. Obor-obor ikan lele. Petang-petang asyik hujan le. Itulah. Tu lah tu. Tak buat Kan macam kita mana. boleh Reda Ramadan pun susah nak buat. Kita orang kan futsal lover. Futsal lover tu kita orang nak release stress. Tapi disebabkan Kau stres ni. hujan. Memanglah orang kata hujan ni rahmat kan. Tapi kita orang tak macam ni. Tak Daripada tahu semua lah. kita nak dapat hukum dengan batch form 5 kan. Tapi tak, kita bersyukur je lah. Sebab bersyukur lah. sebelum ni puasa tak pernah hujan. Tahun ni kelainan sikit. Sejuk sikit lah. Sejuk sikit. Tak terlalu penat. Tapi penat juga sebenarnya. Seterusnya, exam macam speed run, tapi otak aku loading lama. Betul. Relatable tu semua. Relatable. Sehari 5 paper. Aku pun tak tahu apa aku jawab. Aku jawab je, asal tak kosong lah. Tapi semoga result yang baik-baik saja. Takut ni takut. Aku ingat jadi senior ni menyeronok kan. Betul tak? Dia ada seronoknya, ada tak seronoknya. Tapi awal-awal ni agak struggle lah, culture shock sikit. Awal. Memang makin kita besar makin banyak kerja yang digalaskan. Betul. Yang diamanahkan. So memang kena berpenat sikit lah. Kena berpenat sikit supaya lah. kita boleh menjamin masa depan yang cerah. Okay, baik pula. Kejap je ni, setahun lebih. Nanti dah habis kan. Ni yang terakhir. Hari ni curhat kita orang sikit lah. Sebab dah tak ada stok dah habis. Mungkin lepas ni kita orang kena tulis sendiri kita rasa. Kenapa aku seorang je kacip kat sekolah ni? Gege. Shout out tu Gege Umar Ridwan Tahu lah Ge, kau memang bermasalah sikit. Tapi tak ada korang tak lengkap tapi sebab kau lah batch kita ni meriah. memang ada jenis-jenis dan spesies-spesies tersendiri supaya Betul. melengkapi satu zoo yang dikenal sebagai Ravenous. So Tapi kena ada nasihat sikit lah untuk Gege ni. Kita dah form 4 ni matang sikit. Tolong Jangan nak menjerit je tiba-tiba. Kan nanti semua kena. Tapi sebenarnya aku nampak Gege ni makin baik Dia struggle cuba nak jadi Struggle baik. cuba tak baik. Betul. Matang Dia cuba Matang. untuk matang Cuba Bagus lah tu kan. Bagus lah Gege. Improvement lah. Jangan stres. Aku tahu Gege dia stres je hari-hari. Tak tahu lah kenapa. Lepas dia balik cuti kan. Balik lain cuti. macam sikit lah. Tak tahu orang lain cuti happy. Kenapa dia macam murung kan. Okay, so So korang dah habis modal. kita orang dah tak ada modal curhat dah. Tak ada curhat dah. Kena tunggu episod 10. Nanti kita orang tak curhat lagi. Stay tune, nanti kita orang akan mendapat lebih banyak curhat lagi. Bukan daripada suruh sekolah lah. Suruh sekolah. Satu sekolah. Satu sekolah. So korang akan berjumpa dengan kita orang pada episod akan datang. InsyaAllah. Mungkin lah insyaAllah. Mungkin kat segmen lain. Mungkin kat segmen lain. Tapi semestinya kita ada je. Kita memang sentiasa ada. Sebab Sentiasa ada. radio ni tak lengkap kalau kita orang tak ada sebenarnya. Betul. Jadi itu saja pada segmen kali ini. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Okay guys, Terima kasih kerana mendengar. Itu sahaja daripada kami. Teruskan mendengar Radio Sepintar yang dibawakan oleh Residence Suara Ramadan.